Okey, selamat pagi Madik. Jadi hari tu aku ke agai kebun, dia nak ingat sayur kampung lah. Sayur bakar pakok, otai patut di nama tu. Tengok ke sayur menua lah. Kalau aku boleh menua tu, jadi kan ingat sayur lah. Tu motosikal jenis biasalah dia 2026 selalu biasa kena aku. Dia one cake je. Jadi tu dia datai bak kebun lah, bak suasana bak kebun sawit. Suria suara atau laba batuannya aku nentukan agak konten. Yang tu dah hilang suara atau kebun sawit. Sawit ke dah ditumbak ke nanam ke tu. Buat dua sarinya. Kan nama kita pulai ke kebun, suasana berkebun tu jadi tu tempat kebun titik lah. Ni bukan tempat kebun yang selalu saya buat konten. Ni kebun satu lagi ni. Sebab akik dah ini nana sini dia banyak kebun lah. Hasil sayur ni diorang akan jual dekat lot Sibu Jaya lah, lot 142. Situ dia ni lah cangkuk manis. Ramai Robina cangkuk manis ni. Dia kadang-kadang dia jual batang ataupun dia jual dia punya daun tu dah diurut ataupun daun dah diasingkan lah. Kita terus masak macam itulah. Nanas. Okey, ini adalah satu spesies, orang katakan spesies pisang hutan lah. Biji dia tapi ini belum masak lagi. Macam ni lah. Dia berbiji-biji hitam dalam ni. Pisang hutan. Kita buah dia pun boleh makan, umbut dia pun boleh kita makan. Saya dulu mengenangkan masa saya bekerja dulu, time saya operasi dari hutan. Umbut ni kita makan lah, ni campur dengan lisen ataupun catuan kering kita, campur dengan ni umbut ni. Sedap. Okey, ini adalah orang panggil ni ada orang panggil ni serai hutan ataupun kita panggil daun bungkang. Okey, saya nak guna ni untuk saya nak bawa balik Sibu lah. Tak payah banyak lah. Okey. Gunaan dia pun untuk campur lauk lah. Bagi lauk tu wangi sikit. Paling sedap kalau campur ni kita masakkan dalam buluh. Memang lah. Inilah rupa-rupa dia punya daun macam ni lah. Kat kampung senang, semua ada. Tu yang sedap duduk kat kampung ni. Bila kita balik kampung. Kelapa ni rendah. Saya nak test lah. Test. Buah kelapa. Air kelapa. Bila ke kebun tak ada air payet pun kita minum air kelapa. Ni sini dah. Okey, cuba minum. Air kelapa original. Pun buah tak ada. Ada tapi belum masak lagi lah. Pokok ada lah. Okay. Tengok pokok buluh ni sesuai untuk membuat lemang, buluh lemang. Gawai nanti kemungkinan saya akan buat lah gawai nanti. Tengok pokok buluh ni. Ni memang saya tengok ni macam buluh lemang. Memang sesuai, tak besar. Kawasan ni hutan lah. Tapi sekarang ni dah
dah ditanam dengan kelapa sawit lah. Ni adalah kelapa sawit Akik Nana lah. Dulu kawasan ni memang tebal dengan hutan seperti di sebelah sini lah. Sebab kebanyakan orang di sini dah tak, apa orang kata, tak menanam lada lagi lah. Kok ubud aping tak silap saya ni. Tapi itulah, selalu dicari umbut, jadi dia habis lah. Tinggal nak tunggu ni pun mungkin bertahun-tahun lah. Tengok yang besar pun, ni pun dah diambil umbut dia. 1, 2, 3, 4 dah tumbang. Tinggal yang kecil ni lah, tunggu dia besar lah. Umbut ni pun sedap. Tengok buah kelapa ni, macam pokok renyai dah ni. Kelapa agak ni tinggi sikit lah. Tak macam dekat sana tadi, dia agak rendah sikit. Ni dah terlampau tinggi dah satu ni. Dah tak boleh, kita kena pakai tangga lah nak ambil buah dia. Terlampau tinggi dah. Tak macam ni masih rendah lagi lah. Kita dah sampai dekat misi kita mencari paku ikan dan paku kubuk pun ada ni. Ni orang kata paku kubuk lah ni. Ni paku kubuk. Sampai rumah. Tapi saya mencari paku ikan lah. Paku pakis. Tuh, cantik. Satu ni cukup cantik. Saya cari paku ni. Makin kita mencari, makin kita minat, dia makin banyak. Tu yang kita gemar mencari sayur hutan ni. Kalau dia banyak-banyak, seronok kita kutip. Kejap lah. Tapi ini untuk cari untuk lauk sajalah, bukan untuk dijual. Okey, kita tengah mencari paku ikan. Paku ikan. Paku kubuk ni cantik ni. Sebab ada pucuk dia ni. Macam ni. Kita kena apa nama? Inilah. Kita cari yang mudah-mudah. Kita cari yang pucuk macam ni. Okey. Kita cari. Kita kayak ada. Paku. Kena rembang, pamang rembang. Papas. Cari. Cantik ni. Ni cantik. Subuh-subuh. Paku ikan. Satu di depan. Mana Nanda pergi ke depan dah, saya pergi belakang tadi. Kalau ada daun sabung pun kita kutip daun sabung. Mungkin aku bisa pudak lagi. Daun sabung mungkin bukan musim dia lah. Tu dia tua. Banyak yang daun dia kering. Okey, ini adalah daun menai. Rasa dia seperti daun cangkuk manis lah. Bila makan kita gosok-gosok. Lepas tu goreng lah. Sedap ni. Okey, sebab daun sabung ni dia belum musim dah lagi. Orang kata apa nama? Belum ni lagi. Tak ada banyak sangat lah daun dia. Payah nak cari. Sebab bukan musim dia. Belum, orang Iban panggil dia belum naruak kah? Kalau lebih macam tu lah.
Kalau daun larut banyak nih. Ini kebun satu nih, bukan kebun yang saya selalu buat konten. Kebun baru lah, reti dia. Macam tu lah. Okey, tiang ladang masih kekal lagi, tak cabut ni. Okey, kita ambil daun cangkuk lah. Tapi kita tak ambil banyak lah sebab Selasa kita balik. Sebab cuti raya. Kita ambil yang dekat sini je. Cukup. Kita minat makan cangkuk manis ni. Daun cangkuk. Bila balik kampung. Dah. Cukup lah. Kalau malam ni, besok tu ya. Selasa dah balik dah. Pemandangan ladang, bukan ladang, kebun sawit. Ataupun orang kata petani kecil. Saya rasa macam tu lah. Sebab ni bukan ladang lah. Sebab ni orang kata sawit tanam sendiri lah. Usaha bukan seperti yang di ladang tu lah. Pekebun kecil macam tu lah. Ni sawit. Ni pun belum racun lagi ni. Agak ni sikit lah. Dia punya orang kata serabut sikit lah, rumput. Okey, Madek, setakat ni saja konten mencari sayur dekat kebun lah. Lama tak makan sayur kampung. Okey. Terima kasih kepada yang telah menonton Apai Nana Channel sehingga habis. Jangan lupa like, comment, share and subscribe Apai Nana Channel. Okey. Yang baru terjumpa channel saya, tekan loceng and subscribe. Okey, tinggalkan jejak supaya saya boleh berhubung dengan anda. Okey, terima kasih Madek. Jumpa lagi di next konten. Okey, bye.